Kalau tak balik, melayan saya pula boleh tak? Syah ni, marutlah. Aduh, hati saya rasa sakit sangat. Susah nak nafas ni, sesak nafas. Tak tahu kenapa. Nak abang buat CPR ke? Mengada lah. Nak abang-abang pula. CPR. Nak pergi mana tu? No! Kejut kan ni? Ke awak nak saya batalkan wuduk saya sebab awak? Ini yang suami awak yang awak cakapkan tu kan? Hai pakcik. Tak adalah, nanti kalau kita leka, pukul berapa pula kita nak balik? Besok ada kelas. Kenapa ni senyum? Ada plan lah untuk kita. Plan apa? Ikut je, okey? Tak adalah. Takkanlah saya nak dodolkan dia. Awak nak saya dodolkan awak ke? Oh, panas. Alah, cucu. Dodol lah. Malu. Macam mana nak dodol kan? Apa syusyusyu? Nak pergi mana ni? Check in hotel. Ha? Yelah, takkan abang nak tidur kat hostel kot. Saya tak bawa baju. Sama lah, tak apa nanti kita pergi beli ke? Tak boleh. Barang saya banyak. Baju saya semua mahal. Ada saya suruh awak keluar duit? Tak ada kan? Saya rindu Kalish. Balik KL lah terus. College? Ke awak takut nak tidur dengan saya? Ya, jom. Kalau cadangan macam tu laju je Ha, lajulah. Mau tak kesian kat saya. Nanti kalau dia colik saya, dia jual kat orang jahat macam mana? Kalau dia culik awak, saya... Wow, my hero. Sanggup ke lawan untuk saya? Oh, come on. Syah? Kenapa awak tanya macam tu? Awak masuk bidan sekarang? Nama dah kena blacklist. Tukarlah nama lain. Saya tak nak phone ni jatuh dekat tangan orang lain, faham? Cancel all my appointments today. Dah jual yang phone tu. Saya tak dijual. Tak ada mood. Okay, listen. Pertama, abang tak pernah menipu. Kedua, abang suruh Rasha sama belajar bukan sebab Lia. Ketiga, abang tak tahu kenapa tiba-tiba Kalish boleh pula macam tak tahu rapat dengan Lia. Keempat, sejak abang kahwin dengan Aisyah, abang tak pernah bercinta dengan siapa-siapa pun. Dengan Alia ke, dengan Azian ke, tak pernah. Yelah tu. Okey. Dari mana awak dengar cerita ni? Syah dengar dia mengaku kat Mama yang dah ada hati kat abang. Itulah. Curik-curik lagi dengar kan? Lepas tu sakit hati salahkan abang. Yelah, perempuan mana tak sakit hati kalau dapat tahu perempuan yang ada hati kat suami dia. Tapi masalahnya sekarang ni, benda tu daripada mulut Alia, bukan daripada mulut abang kan? Abang tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Raisya percayalah. Sejak abang kahwin dengan Raisya, abang dah tak pandang dah perempuan lain, tahu tak? Tak rindu Kalish,
Oh, la 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 la. Apa syusyusyu? I love you. Kali. Cantik.